Tetapi ada satu AES yang kita patut laksanakan. Kalau Pakatan Rakyat boleh berjaya marah ke Putrajaya seakan cadang kepada Perdana Menteri, kepada Kabinet, kita melancarkan satu AES, Automatic Enforcement System. Tapi bukan untuk trafik kesalahan trafik, untuk membasmikan, untuk membenteraskan rasuah adalah AES, Automatic Enforcement System. Kenapa selepas 3 tahun, 4 tahun Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, adakah masalah rasuah dimengatasi, dihapuskan? Adakah? Atau adakah rasuah lebih bermaharajalela di tanah air kita? Dalam Transparency International Corruption Perception Index, kita lebih rendah. Kita jatuh ke tahap nombor 60 di dunia. Dahulu nombor 23. Adakah pemimpin-pemimpin ikan yu ditangkap, dihirik ke mahkamah, dipenjarakan supaya rasuah grand corruption dihapuskan? Adakah? Kenapa mereka takut? Satu cara untuk membenteras rasuah ialah AES, Automatic Enforcement System. Apa cara ini? Kalau ada sesiapa yang ada kekayaan, pendapatan luar biasa, automatik itu rasuah heret ke mahkamah. Bruno Manser Foundation adalah satu laporan yang kata bahawa kekayaan keluarga Ketua Menteri Sarawak, apa angka jumlah? 64 bukan juta, bilion ringgit. 64 bilion ringgit. Adakah itu kekayaan luar biasa? Luar biasa. Dan apa kekayaan Tan Sri Taib Mahmud sendiri? Apa kekayaan beliau sendiri? Bukan keluarganya. 46 bilion ringgit. Adakah itu kekayaan luar biasa? Kalau ada AES, Automatic Enforcement System, kalau ada AES, Automatic Enforcement System, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Itulah. Kalau ada kekayaan luar biasa, pendapatan luar biasa secara otomatis semacam di Hong Kong dan negara-negara yang lain, ada kekayaan dan pendapatan luar biasa, itulah prima facie itulah rasuah. Selain daripada situdo boleh pergi mahkamah untuk menerangkan bahawa kekayaan itu sumber itulah sah, sumber itulah halal. Kalau tidak, semacam 46 bilion ringgit di Sarawak atau 64 bilion ringgit keluarga Ketua Menteri, semua bersabit dengan masalah rasuah.